Bila kata hanapeng karena orang kasihan, atau kata hanapeng tapi berada. Ya, gayuwa salat 2 rakaat. Pajannya, nyo malam pun lepas sembiu orang syik tu, malam pun ditanya rumah gayu sembahyang 2 rakaat. Dia maghrib. Sengaja lu sembahyang 2 rakaat sunat karena Allah Taala. Bacaannya rakaat pertama kita baca Al-Fatihah qul huwallahu ahad. Padungga 2 ke. Rakaat kedua Al-Fatihah kita baca alhaakumut takatsur. Padungga 10 ke. Sesudah ini baca salawat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Benar Nabi. Tak boleh amalan tak ada Nabi. Bahkan anta babullah. Engkau Muhammad merupakan pintu gerbang besar Allah. Wa tanajah ba Allah menyahana tajak pintu Nabi haji. Ayyumrin atahu min ghairik. Manapun manusia ini jawab Allah karapin turun hai Muhammad la yadkhulu hantu patwan. Lihat dah baca qul huwallahu ahad 2 ke. Lihat dah baca alhaakumut takatsur 10 ke. Rakaat kedua. Assalamualaikum baca selawat minimal 1 kali. Minimal, maksimal tanpa batas. 10, 30, 50, 100. Podong hiu Nabi, dia melaki Allah ya Rabbi, neputro fala salat lun 2 rakaat, neputro fala qulhu, neputro fala alhaakumut takatsur, neputro fala selawat kepada si A binti B yang meninggal mono, kepada si A binti B menyekemak dan dapurina. Siapa buat? Dengan bagai mi bacut tu, siapa buat? Yang pertama ibu buat ledrawat, meninggal rina ibu suami. Meninggal suami pun boleh renang, meninggal anak pun boleh ayah, meninggal ayah pun boleh anak, hanaji pun boleh keluarga, hanaji ijid. Kepu buat lagi gurai-gurai. Yang gurai-gurai, jok lembu HP bak jamaah, dah jamaah yang meninggal, yang dianggap roh hansip makanan di dalam. Jok yuk buat 2 rakaat le maghrib malam 2 pun. Puas janji Nabi, fa yab'asullah min sa'ati alfa malak lang detiknya le dapat buat 2 rakaat kekirim seribu malaikat di Allah untuk jak pengen almarhum yang kita doakan. Nyo kabut atau je temannya karena kabut walau secara langsung. Mana contoh je buat igop lupa habis je. Sultan Abadi diberah dalam kitab Alam Barzakh. Beliaunya orang hebat, ingin berjasa pada mayat yang sudah berpulang. Ikayat pak yang dengar orang meninggal, sawaun kuntu arifu amla, boh nak keturi hana keturi, le mogre nyo nak dengar bak orang bahawa orang meninggal tinggi. Le mogre buat kan? Allahu akbar sengaja supaya sunat bukan Allah Taala. Le habis ke buku ya Allah ya Rabbi ya Sayyidi ya Maulana putra fahla baca alung selawat lo kepada ti A binti B yang bak Quran menurun tinggi. Kah pun kejadian. Nyolah kitab. Bagi orang lempak ngan Sultan Abadi. Dan lempak buat Assalamualaikum Sultan. Waalaikumsalam. Mayrole. Dua lain nak pulang buka barang. Ra'aitul barihah barawah. Lu lumpau. Orang meninggal tinggi. Terus nyata kitab nyo tinggi nyo contoh mentah. Terus lo tanya mbak orang meninggalnya. Wasal tu an hali lo tanya enggak nyan ki bangkadai luar nang rawa. Kan langnya ke dalam kubur. Gejawab wa hakamallah alayya bil iqab. Allah Taala akan putuskan hukum lu kena denda. Tau tamang kedeh hansip amalan ini. Lu kena siksa jatah. Terus illa rak'ataini khallasani, kecuali hadir 2 rakaat yang bisa melepaskan aku dari siksa Allah. Wa zakara ismaka, dan mayat tersebut disebut nama Adon hai Sultan. Nan pubuk sembahyang kurang tinggi. Nah,
Ngan ke gara-gara dron sembahyang 2 rakaat, orang meninggal berosa lepas daripada api neraka. Abu cok ilmunya. Degeri salah surah lung nada yang lain ni. Moh. Nak moh. Moh. Oh hana yakin ben bi buat. Ya ti roju.